Steven Gerrard bakal ambil alih. Follow Pro Time jika anda mahukan more Liverpool and football content. Malam nanti Liverpool akan menentang West Ham di London Stadium. Dah lama aku tak rasa perasaan hilang arah untuk kelab aku. Jujur aku cakap, aku tak ada expectations apa-apa untuk hari ini. Of course aku akan support kelab aku no matter what. Tapi aku just nak highlight satu benda hari ini. Aku ada tengok explanation dari Richard Keys untuk beIN Sports. Yang tak tahu, Richard Keys dulu adalah host bola untuk Sky Sports dan sekarang ni bekerja untuk beIN Sports. Dia ada berkata yang kalau Arne Slot kalah hari ini menentang West Ham, dia tidak terkejut yang Arne Slot akan get the sacking. Dia juga ada berkata yang handball menentang Forest tempoh hari agak mustahil untuk seorang defender yang reputasinya sangat tinggi untuk membuat kesilapan tersebut. Dia juga ada berkata yang situasi sekarang ni ada sedikit sama dengan peristiwa masa Roy Hodgson kena sack. Roy Hodgson menjadi Liverpool manager sama 2010 dan telah di-sack Januari 2011 selepas kekalahan dengan Blackburn Rovers 3-1. Dia pun ada berkata yang dia rasa pelik Steven Gerrard rejected Rangers pada bulan lepas. Baru saja. The stories about Steven Gerrard menjadi our next manager ni macam dah written in the stars. Even Danny Murphy came out katakan yang dia support if Steven Gerrard jadi interim manager. Dan even Liverpool social media pun post benda ni. Stevie G punya first Liverpool debut. Jujur aku cakap, aku tak tahu what's gonna happen. Secara jujur, aku memang excited untuk Stevie G take over lah. Pasal dia akan membawa semangat yang baru and I'm very sure dia akan unite the fans. Korang rasa okey tak kalau Stevie G take over until the end of the season? Cuba komen. Kita tengok je lah.